Dinosaur wujud zaman dulu kerana benar pada zaman Nabi apakah binatang ini wujud. Dinosaur tidak ada sebarang hak hidup lekat sampai ni, melainkan tulang-tulang. Betul tak? Orang jumpa tulang dalam tanah besar-besar, bila disusun jadi binatang besar. Jadi bila ada tulang lening, dulu ada tak binatang? Ada tak? Ainul yakin tengok dah tulang. Dinosaur ni binatang-binatang yang ada sebelum pada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Menurut ulama-ulama moden, di antaranya Syekh Jauhari, disebut dalam kitabnya Tafsir Jauhari. Tafsir Jauhari tafsir moden lah, 200 tahun lepas. Tak moden dah lah, kediang lah. Dia banyak sebut sains, bakteria, gunung berapi, binatang-binatang. Dia kata binatang ni yang menghuni dunia ni bersama dengan jin. Bila diturunkan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah lupuskan dinosaur ni. Kerana ini tak sesuai dengan saiz manusia yang menjadi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Faham? Maka Tuhan matikan binatang besar, tinggal kaki orang jumpa lening dalam tanah, dalam batu. Tu sungguh tu. Natang sungguh tu tinggal tulang. Dah kalau tulang ada, mesti ada isi. Takkan hak zaman dulu tulang dah jalan. Tak. Maknanya dulu ada isi lah. Cuma isi kulit dia tu orang putihnya reka je lah.